I'm not going to read all now. Okay, Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Welcome back to Agent 360. Hari ini adalah episod keempat dalam siri Agent 360 kita. Dan hari ini kita akan bercakap mengenai ESG. Environment, Social dan Governance. Okay, bersama kita hari ini Dr. Muiz bin Murad yang dia adalah Chief Executive Officer untuk GEDS Group Holdings Sdn Bhd dan dia adalah juga seorang ESG consultant dan trainer. Okay. Saya nak baca sikit portfolio Dr. Muiz untuk pengetahuan kita semua ya. Okay. So Dr. Muiz is an environmental sustainable development professional with a background in engineering, having obtained his bachelor and PhD degrees in mechanical engineering from Swinburne University in Melbourne, with 24 years working experience in Australia and Malaysia. He is formerly the Chief Executive Officer for Yayasan Hijau Malaysia, okay, a national foundation under the Ministry of Natural Resources and Environmental Sustainability di Malaysia. Okay. He specializes in environmental sustainable development, particularly in renewable energy, energy efficiency, green building, biodiversity, climate change, and decarbonization. He has also been involved in training, strategic advisory, and consulting services to various government and corporate bodies in various capacities. Okay, now kawan-kawan ejen-ejen mungkin tanya, buat apa kita ada webinar mengenai ESG ya? Tak kena-mengena langsung dengan my task, my job as an agent. Sebabnya adalah ini. Agent 360 bertujuan adalah untuk memberi pengetahuan kepada semua ejen kita supaya as the name implies, Agent 360, ejen-ejen kita semua well-rounded. Ya, kalau bila berjumpa dengan klien nanti, kalau klien tanya pasal hibah, dia tahu. Pasal wasiat, dia tahu. Kalau klien nak bercakap pasal ESG pun, ejen ada pengetahuan itu. Yeah, so this Agent 360 series, our webinar series here, created by MTA, is for that purpose. So without further ado, let's learn more about ESG. We're going to learn about the basics and what is important in ESG. I'm going to pass the floor to Dr. Muiz. Dr. Muiz, selamat pagi. Welcome to Agent 360. Selamat pagi Puan. Terima kasih kepada Malaysian Takaful Association atas kesediaan menjemput saya pada pagi ini. Dr. Muiz, maybe sebagai permulaan, Dr. Muiz boleh bagi sedikit pengetahuan mengenai ESG and what is important for the layman macam saya, macam kawan-kawan saya, maybe most of our agents, to know. What is important for us to know? Okey Puan, terima kasih. Saya ada sediakan slide pembentangan untuk rakan-rakan Malaysian Takaful Association. Jadi niat saya pada pagi ini ialah untuk memberi satu penerangan asas mengenai topik environment, social dan governance ni lah. Iaitu satu topik di mana di Malaysia ni kerajaan sedang giat untuk implement ya. Dan dia akan menjadi satu kata orang topik di mana setiap bisnes organisasi akan terkesan dengan pelaksanaan ESG ni lah.
Jadi penerangan saya pada hari ini saya pecahkan kepada beberapa kategori. Pertamanya, kita perlu tahu definisi ESG itu sendiri, dan juga prinsipal-prinsipal di belakang ESG beserta dengan sedikit sejarah tentang ESG inilah. Jadi sejarah tu tuan-tuan dan puan-puan tahu nanti betapa pentingnya ESG itu dan kenapa dikata orang dimasukkan ke dalam satu requirement oleh kerajaan Malaysia pada hari inilah. Seterusnya saya akan bincangkan juga tentang status pelaksanaan ESG di Malaysia, dan juga contoh-contoh pelaporan yang syarikat-syarikat harus buat untuk comply dengan requirement daripada Bursa Malaysia dan sebagainya, ya. Jadi izinkan saya untuk mula sekejap. Okey. Jadi ESG ni adalah singkatan daripada environment, itu alam sekitar, sosial dan juga governance, iaitu tadbir urus. Jadi asal ESG ni memang daripada satu keyword, iaitu sustainable development ataupun kelestarian alam sekitar lah. Okay. Tetapi sustainable development ni adalah satu broad punya goal ataupun definition macam visi lah. Jadi untuk sustainable development ni untuk diterapkan ke dalam organisasi seperti bisnes, ia harus diolah dalam bentuk rangka kerja ataupun framework lah. Jadi lahirlah ESG ni di mana komponen alam sekitar ataupun environment diterapkan sekali bersama dengan komponen social dan juga governance tadbir urus. Dan ini penting sebab salah satu prinsip nanti yang kita akan bincangkan tentang ESG ni memerlukan organisasi ni telus. They need to be transparent in terms of dia punya disclosure. Lebih-lebih lagi saya rasa syarikat-syarikat di Malaysia ni banyak di mana dia punya operasi dan sebagainya pun semua ni dia buat bukannya dari segi macam berahsia, tapi dia berselindung di sebalik mungkin privacy ataupun company secret dan sebagainya pun semualah. Jadi ESG ni memerlukan syarikat-syarikat ni more transparent, more telus dari segi dia punya pelaporan kepada pihak-pihak pemegang taruh lah ataupun stakeholder dan sebagainya. Jadi satu framework di mana dia akan assess organisasi ini punya business practice dan performance, terutama dari segi kelestarian, sustainability dan juga hal-hal berkenaan dengan ethics. Jadi siapa yang akan tengok atau baca pelaporan ESG daripada syarikat-syarikat ni? Pertamanya ialah pelabur. Pelabur. Jadi sekarang ni bank-bank memang telah mula untuk menerapkan ataupun make it compulsory untuk syarikat-syarikat ada at least basic ESG compliance. Supaya selepas ni kalau katakan syarikat-syarikat diorang nak minta financing dan sebagainya, kalau tak ada basic ESG compliance memang susah nak dapat loan. Okey. Jadi investor akan tengok. Dan juga bisnes-bisnes stakeholder seperti pihak kerajaan, dia punya pekerja, dia punya supply chain dan sebagainya pun semualah. So itu adalah satu definisi ringkas mengenai ESG. Jadi disebabkan ESG ni adalah satu kerangka ataupun framework, kan. Jadi ESG ni kita boleh mapkan berdasarkan Sustainable Development Goal yang telah ditetapkan oleh United Nations. Jadi bagi tuan-tuan dan puan-puan yang masih belum tahu, SDG ataupun Sustainable Development Goal ni adalah satu kerangka kelestarian yang telah diwujudkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan harus
di-complykan oleh negara-negara by tahun 2030. Jadi ada 17 pilar ataupun kerangka keseluruhannya, di mana 17 pilar ni boleh kita masukkan ke dalam komponen environment, social dan governance tadi. Kalau boleh saya ambil satu contoh, kalau macam dari segi ya saya. Ah, boleh saya tanya Dr. Muiz, tadi Dr. Muiz kata ada framework kan? Betul. Di mana bila company nak report mengenai uh, inisiatif-inisiatif ESG mereka, mereka kena guna framework tu kan? Framework tu dari Betul. mana Dr. Muiz, dan siapa yang akan pantau sama ada dah hantar atau hmm, sama ada dah complete frame submission ni, macam mana? Okey, terima kasih Puan atas soalan tu. Section tu saya akan cover sebentar lagi. Saya akan terangkan Okey, status tentang ESG di Malaysia, badan-badan ataupun organisasi yang bertanggungjawab untuk kata orang assess dan verify pelaporan ni, dan mm-mm. juga kata orang indikator-indikator yang diperlukanlah oleh syarikat-syarikat untuk buat pelaporan ni dan sebagainya. Nanti saya akan terangkan tak Baik. ada masalah. Okay. Jadi secara tak langsung ini dia punya mapping lah dari segi ESG dan juga SDG. Contoh dia macam kalau environmental tu salah satunya ialah macam pilar nombor 13, climate action. Kalau macam social tu zero hunger. Kalau katakan macam untuk governance tu in terms of partnership dan goal dan sebagainya apa semualah. Ini kalau katakan rakan-rakan nak tahu macam mana SDG itu boleh masuk dalam kerangka ESG dari segi dia punya acuan-acuan dan sebagainya apa semualah. Saya terangkan kat sini. Okey, jadi beri izin saya untuk masuk ke dalam setiap pecahan je lah. Jadi pecahan pertama ialah environment ataupun alam sekitar. Jadi ini penting sebab perlu ada satu pelaporan ataupun disclosure daripada syarikat-syarikat bagaimana dia punya aktiviti akan memainkan impak kepada alam sekitar. Dan bagaimana aktiviti-aktiviti ataupun keadaan perubahan iklim tu akan memainkan impak kepada performance syarikat. Contoh dia macam sekarang ni kerap berlaku banjir dan sebagainya, natural disaster, macam mana all that akan impact kepada syarikat, dan juga ada syarikat-syarikat di mana nature of business mereka tu memang akan impact environment dari segi mungkinnya pencemaran udara, air, pelupusan sistem pepejal dan juga sebagainya lah. Jadi itu penting ada environment punya pilar ni dalam ESG. Keduanya ialah dari segi sosial, di mana syarikat-syarikat dan organisasi mereka perlu menekankan fokus ke atas bagaimana operasi syarikat tu akan memainkan impak kepada pemegang-pemegang taruh syarikat, seperti pekerja, seperti supplier, seperti customer, seperti komuniti yang di mana mereka beroperasi. Jadi antara faktor-faktor sosial yang kita boleh tengok dalam aspek ESG ni adalah seperti contoh dia hak-hak kemanusiaan, privacy data security, kebajikan pekerja, bagaimanakah syarikat tu deal dengan diversity dan inclusion bila dia hire pekerja dalam board dan sebagainya apa semua, dan bagaimana dia melaporkan produk-produk dia kepada customer-customer dia, supaya tak ada berlaku kata orang macam false punya declaration dan sebagainya apa semualah. Okey, ini aspek sosial. Dan ketiganya ialah tadbir urus ataupun governance. Jadi ini amatlah penting sebab syarikat-syarikat yang beroperasi mereka perlu ada satu tadbir urus yang ada struktur yang betul. Dari segi contoh dia, dia punya board composition, siapakah dalam board, umur board, background board dan sebagainya.
bagaimanakah syarikat tu dia punya salary scale dalam syarikat tu. Adakah dia melaksanakan minimum wage contoh dia. Adakah syarikat tu transparent dari segi pelaporan dokumen-dokumen dia kepada pihak-pihak berkuasa, sama ada buat ketak annual return, buat ketak tax return dan sebagainya apa semualah. Adakah syarikat tu mempunyai polisi untuk membenteras corruption, contoh dia. Adakah syarikat tu mempunyai satu polisi di mana mereka mempunyai risk management yang telus dan ketat contoh dia. So ini antara tabir-tabir urus syarikat yang perlu dilaporkan di dalam ESG under governance ataupun tabir urus ni punya pillar. Jadi sekarang ni kita dah nampak ESG ni adalah satu pelaporan di mana mereka cover keseluruhan aspek kelestarian sosial dan juga tabir urus supaya bila semua ni dilaporkan and it is made available to all the stakeholders, jadi kebarangkalian untuk syarikat-syarikat ni orang invest dan sebagainya semua akan jadi lebih tinggi. Jadi mari kita kupaskan 6 prinsip ESG yang penting syarikat perlu tahu. Pertama sekali yang paling penting ialah integration. Jadi ESG ni untuk berjaya dalam satu-satu syarikat, dia tak boleh satu-satu department je shot sendiri. Contoh dia macam kalau corporate com ditugaskan untuk go into ESG ni, dia je lah tahu pasal ESG ni. The whole of the organisation have no clue pasal ESG. Tak boleh. Jadi aspek ESG ni kena diintegrasikan daripada pihak pengurusan sampailah kepada staf-staf bawahan. Semua kena tahu. Jadi barulah akan menjadi satu culture ataupun budaya syarikat. Itu antara prinsip yang paling penting sekali. Yang keduanya ialah prinsip kita panggil materiality ataupun faktor-faktor yang perlu dilaporkan. Itu nanti saya akan terangkan dengan lebih lanjut lah. Apakah material-material yang harus dilaporkan mengikut requirement daripada pihak kerajaan dan juga sektor spesifik, industri spesifik punya material ataupun pelaporan. So ini paling penting, kedua penting. Ketiga adalah stakeholder engagement, iaitu penglibatan ataupun komunikasi dengan pemegang taruh. Sama ada dengan shareholder, dengan board, dengan pekerja dan sebagainya apa semualah. Ini penting supaya setiap masa all the stakeholders ataupun pemegang taruh dia orang tahu apakah pergerakan dan apa juga perancangan syarikat in terms of E, S dan juga G. Yang keempat adalah dari segi pengurusan risiko. Ini penting so that syarikat tu dia tak ambil risiko terlalu tinggi dari segi mungkin pinjaman dia, dari segi mungkin the type of business yang dia nak libatkan. Mungkin dia tahu contoh dia dia punya planning what are the regulations yang akan mendatang. Contoh dia macam sekarang ni kita semua tahu tahun depan kerajaan dah start implement cukai karbon. So is the company prepared? For example. Jadi mitigasi risiko syarikat tu penting. Kelima ialah transparansi dan disclosure. Sebab tu ada di mana memang pelaporan yang kita buat dengan syarikat-syarikat lah. Dan yang keenam ialah dari segi long term value creation. Okay, long term value creation ni ialah untuk memastikan bahawa perancangan jangka masa lama syarikat bukannya untuk tahun ni je, tetapi 5 tahun ke hadapan dan sebagainya. So this is the 6 principle of ESG. Setiap syarikat perlu faham dan tahu untuk memastikan bahawa mereka punya ESG journey tu is very very good. Okay. Jadi let's look into some of the history of ESG. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan ingat, oh ni baru ni kan. Tapi sebenarnya ESG ni telah bermula daripada 1950-an lagi di barat.
di mana di barat in the 1950s sudah ada pihak-pihak yang mempersoalkan tugas-tugas ataupun tanggungjawab syarikat ke atas mereka punya pemegang saham. How is a company accountable to its shareholders? 1950s dah start dah. Dan 1960s, sebab ESG ni dia build up, dia build up. Dia macam momentum. 1960s, di barat, pelbagai pemegang taruh sudah mempersoalkan isu-isu berkenaan dengan social issue. Sebab masa itu di barat ada peperangan Vietnam, Black Power, Women's Right dan sebagainya. Jadi banyak syarikat mereka takut di mana social issue ni mungkin akan mendatangkan impact kepada operasi ataupun performance syarikat mereka in the 60s. Dan in the 70s, for the first time, Earth Day dilaksanakan di negara barat, di mana pemegang-pemegang taruh mereka mempersoalkan tanggungjawab organisasi. Sebab masa tu dah start kata orang ada embargo on oil dan sebagainya apa semualah. Jadi mereka sudah mempersoalkan. Jadi kita nampak 50s they have started questioning the governance, 60s they have start questioning the social, and then 70s they have start questioning the environmental punya issues. And in the 80s the rise of CSR ataupun corporate social responsibility yang mana kita semua tahu di Malaysia ni lah. CSR. Dan di mana tahun 83 UN masuk. UN masuk, dia menubuhkan satu komisen nama dia Brundtland Commission, dan komisen ni telah mengeluarkan buat pertama kalinya definisi untuk sustainable development. Dan pada tahun 80-an di South Africa memang hangat isu apartheid. Jadi itu salah satu reason kepada all this global uprising on ethical investing dan sebagainya apa semualah. And kita pun tahu pada masa itu Malaysia punya passport kita tak boleh pergi pun South Africa masa tu because of apartheid lah. Jadi banyak negara dihalang untuk berurusan dengan South Africa pada masa itu. In the 1990s, Rio Earth Summit 97 pertama kali Kyoto Core Protocol dikeluarkan, dan kita tahu Kyoto Core Protocol dikeluarkan sebab untuk menangani isu ozon masa tu. Jadi pertama kalilah kita dengar greenhouse gas emission ozon ditetap beratkanlah. Dan pada tahun 2000 lagi banyak isu, fall of Enron, setiap tahun ada je masalah global financial crisis dan sebagainya. Jadi pihak-pihak pemegang taruh questioning all these big organization too big to fail ni. Macam mana dia punya governance, dia punya pelaporan dan sebagainya apa semua in terms of diorang punya operation, so that kalau katakan all these big company collapse, dia tak mendatangkan sistemik punya problem kepada semua dia punya stakeholders dan sebagainya apa semualah. Okay. Dan tahun 2010 BP oil spill di New Mexico, the biggest oil spill in history, lagilah uproar bagaimana BP is accountable on the environment, because sampai sekarang masih lagi diorang tengah duk buat clean up lagi after so many years. Okay. Dan pada 2011 the global punya stakeholders decided okay, enough is enough, kita start buat satu framework di mana syarikat-syarikat perlu ada satu guiding framework untuk buat dia punya pelaporan reporting. Jadi 2011 Sustainability Accounting Standard Board ataupun SESB mulakan. They did reporting punya guideline nama SASB. And followed by United Nations buat another guideline nama dia TCFD, Task Force on Climate Related Financial Disclosure. Bagaimanakah perubahan iklim ni akan mendatangkan impact kepada organisasi. Dan pada tahun 2016 GRI Standard develop. Bagaimanakah syarikat mendatangkan impact kepada environment in terms of framework lah. Jadi pada masa sekarang kesemua pelaporan ataupun framework ni telah digabungkan menjadi satu framework dinamakan IFRS.
dan Malaysia akan implement this guideline nama IFRS ni, di mana saya akan describe sebentar lagi lah. Okay, alright. Jadi di Malaysia sekarang ni, what is the situation? Kita ada beberapa industri framework. Satunya dikeluarkan oleh MITI untuk syarikat-syarikat organisasi pembuatan ataupun manufacturing industry yang dinamakan IESG. I itu industri lah, industri ESG. Kita juga ada satu disclosure guide yang dikeluarkan oleh Capital Market Malaysia. Beza IESG dengan Capital Market punya guide ni, IESG ni adalah satu kerangka di mana ada soalan-soalan. It's a question-based punya assessment. Di mana based on the questions tu, syarikat-syarikat akan jawab, dia akan dapat markah. Tapi dengan markah ni is basically self-declaration lah. Dia short sendiri lah. Tetapi the Capital Market punya disclosure guide ni memerlukan syarikat-syarikat ni untuk buat disclosure ataupun dia kena beritahu dekat situ data-data dia dan juga evidence dia. Ada ke tak? Evidence kan dia, betul ya? Evidence based, betul. So jadi Capital Market ni punya disclosure guide, you kena provide the data, you kena provide the evidence, and then dia akan rank you dari segi you punya level basic, intermediate ataupun advance. Okay. Pada masa yang sama, Bursa Malaysia pun telah menetapkan satu sustainability reporting guide. Ini adalah untuk syarikat-syarikat yang berdaftar atau listed dalam Bursa Malaysia, public listed companies lah. Jadi untuk syarikat-syarikat public listed company ini setiap tahun memang wajib mereka untuk submit kepada Bursa sustainability report, dan Bursa telah put together a very simplified basic reporting guide how they have to put in orang punya pelaporan lah kepada Bursa. So that is what is happening dekat Malaysia sekarang. Okay. Pada masa yang sama, this is what's going to happen next. Pada masa yang sama, pihak kerajaan dengan pertolongan Bursa dan juga Securities Commission telah mengeluarkan satu reporting framework dan dinamakan National Sustainability Reporting Framework, di mana ada timeline. So for the first time sekarang ni ada timeline. Timeline bermaksud daripada tahun ni sehingga 2030, kan, syarikat-syarikat yang terlibat iaitu dikategoriskan kepada 3 kumpulan, grup 1, grup 2, grup 3, perlu comply dari segi pelaporan. Maksud dia whatever pelaporan punya format yang mereka gunakan sekarang, starting 25 dan ke atas, mereka kena comply dengan IFRS punya guide yang saya beritahu tadi itulah. Jadi untuk tahun 2025, kumpulan 1, mereka mulakan dengan PLC, public listed company yang listed di bursa dengan market capitalization 2 bilion ke atas dulu. So they start with that. Okay, they start with that. Untuk grup 2 dan grup 3 akan bermula tahun 2026 dan ke atas. Dan apa yang menarik, Dr. Muiz, kalau syarikat-syarikat takaful kita ni, dia tak listed hanya satu saja yang listed lah dekat bursa kan. So mereka akan jatuh ke dalam kumpulan berapa ni? Okay. That is a very interesting question, sebab apa yang saya beritahu tadi, ESG ni akan melibatkan semua syarikat dekat Malaysia. Tak kira lah you micro ke, you small, medium enterprise ataupun you listed. Okay, I will explain a bit later. Okay, and the key is, kalau nampak dekat slide saya tu, dia ada tulis kat situ skop 3 GHG. Skop 3 GHG, skop 3 GHG tu is skop 3 untuk greenhouse gas emission ataupun pelepasan gas greenhouse ni lah. So skop 3 ni yang akan melibatkan semua terkesan. So nanti Dr. Muiz, mungkin Dr. Muiz boleh tolong explain sikit GHG gas ni macam mana ni sebenarnya?
Okey, nanti saya Ah, explain saya explain. Okey. Jadi okay. kita boleh faham timeline dia sekarang until 2030 jadi dah banyak syarikat sekarang ni saya kasih training sebab mereka telah being pressured dan dapat tekanan daripada diorang punya klien yang besar-besar lah seperti Petronas kalau you oil and gas dan sebagainya apa semua. Walaupun syarikat ni sebenarnya dia are not public listed pun. Dia are just vendor dengan supply chain sebab they have been pressured to do so lah. And I will explain why sebentar lagi. Okay. Okey. So ini dari segi pelaporan dia di mana boleh nampak dekat slide ni sebelum ni memang ada banyak different reporting punya format, guideline dan sebagainya lah. GRI lah, integrated reporting lah, SSB semua. Semua ni sekarang telah dikonsolidatkan ataupun digabungkan ke dalam satu pelaporan standard iaitu IFRS. Dan Malaysia akan guna IFRS lah. Dan macam apa yang saya ceritakan tadi, dia punya timeline tu daripada sekarang sehingga 2030 Okey, so IFRS ni dia ada dua portion iaitu Part 1, S1 dan S2 lah. S1 ni is common disclosure kan? Okey, dan yang nombor 2 tu S2 tu ialah climate related punya disclosure. Bagaimana perubahan iklim boleh mendatangkan impact kepada syarikat dan sebagainya apa semualah. Okey. Okey. So antara lagi pelaporan dalam contoh dia macam IFRS S1, mereka tengok this thing called capitals. So ada 6 capitals together. Dan sekarang ni dah banyak syarikat-syarikat public listed, diorang pun dah disclose diorang punya capitals ni lah. Pertamanya is financial capitals. Macam mana dia punya financial performance ni dan sebagainya apa semualah. Keduanya diorang punya manufactured punya capitals dari segi macam performance diorang punya business. Ketiganya ialah natural capital, iaitu bahan mentah, natural resources yang mereka guna. Keempat, mereka pergi human capital, kan? Dia orang punya dari segi macam staff dan sebagainya apa semua. Kelima ialah social capital, macam mana impact syarikat tu terhadap dia punya pemegang taruh, community dan sebagainya. And last, dia punya intellectual punya capital, dia punya IP dan sebagainya apa semualah. So now some of the public listed company dia dah start buat all the pelaporan to kupaskan all the 6 capitals in orang punya sustainability report. Yang kalau tidak before this you will not see all this company do the reporting ataupun disclosures. Boleh faham okey. Keduanya dari segi pelaporan ni macam apa saya cakap tadi tu materiality ataupun faktor-faktor indikator yang diorang kena report okey. Jadi tuan-tuan dan puan kena faham materiality ni ada dua komponen satu nama dia financial materiality di mana macam manakah climate change tu boleh mendatangkan impact kepada syarikat. Contoh dia macam kalau katakan ada natural disaster. Kalau dalam insurans tu kita panggil force majeure lah. Force majeure. Macam mana boleh mendatangkan impact pada syarikat. Yang keduanya ialah kita panggil impact materiality ataupun environmental and social materiality di mana bagaimanakah aktiviti syarikat tu mendatangkan impact kepada alam sekitar. Okay. Dan kita nampak kat sini financial materiality ni is primarily for the investors lah. Dia punya audience. The impact materiality ni audience ni is more for the rest of the stakeholders. Consumer, employees, investors dan sebagainya apa semualah. So tu kita kena take note. Okay. What are inside the materiality punya disclosure? Okey. Jadi pihak bertanggungjawab they have already put together a list. So list ni dipecahkan kepada environment, social dengan governance di mana dalam slide ni boleh nampak dari segi the importance to the business performance, the X axis tu, the Y axis tu importance dari segi dia punya internal and external stakeholders. Jadi kalau katakan materiality itu penting bagi both business dengan stakeholders, dia diletakkan dalam kumpulan top right tu lah. Macam corporate governance, workplace health and safety, climate strategy dan sebagainya. Okey, pada masa yang sama, materiality ni juga boleh dikategorikan as per industry specific.
Okey, so kita boleh nampak setiap industri ni dia punya materiality punya disclosure ni berbeza compared to industri yang lain. Contoh dia kalau katakan macam manufacturing, environment, salah satu materiality yang penting ialah waste, pelupusan sistem pepejal, macam emission. Tetapi kalau katakan contoh dia macam construction, dia punya environment material dia ialah deforestation, soil erosion sebab dia pembinaan contoh dia so it is industry specific juga, and industri ni ada industri spesifik yang di mana memang ada dekat Malaysia lah. Kita punya big industry in Malaysia, manufacturing, construction, oil and gas, and we also have telco, pharmaceutical, agriculture dan sebagainya. So ini untuk reference tuan-tuan dan perempuan lah. In case kalau katakan nanti ada klien tanyalah, I am in the telco industry, what are the disclosures ataupun assurance I've got to give to the regulators in terms of I punya maternity kan. So you can maybe explain briefly dan sebagainya semua lah. Okay. In terms of our requirement in Malaysia, to answer puan punya soalan tadi, okay, di Malaysia memang pelaporan tu akan pergi ke Bursa Malaysia, okay, for the public listed companies, okay, alright. Tetapi you have to bear in mind public listed companies ni dia besar, dia ada banyak supply chain vendors dan sebagainya, di mana public listed companies ni pun akan memerlukan the disclosures, the reporting from the small companies, because that will affect dorang punya ESG reporting to bursa. Okay, number one lah. Jadi bila disubmit dekat bursa, they also need to verify dorang punya report. So this is where nanti parti macam SIRIM will come in to provide the external third party punya verification for the Macam audit lah. ada Macam audit. audit kan. Okay. Ada audit, kena ada audit lah. Okay. Dan semua report-report ni sama ada they will use internal punya resources, staff internal untuk buat the compilation dan sebagainya, ataupun they will use external consultant to do the reporting, data input dan sebagainya apa semualah. Jadi apa tuan-tuan dan puan-puan perlu faham, pelaporan ni adalah pelaporan di mana dia melaporkan aktiviti-aktiviti syarikat tu. Tetapi kalau kita tengok ESG ni, mereka juga perlu laporkan dia punya performance. Jadi contoh dia kalau katakan environment tu, dia cakap okey, saya punya pelepasan gas karbon ni rendah sebab saya pasang solar dekat bumbung office saya. Saya tak guna tenaga daripada TNB, saya guna tenaga daripada solar. Soalan dia, siapa nak pasang solar tu? Jadi ESG ni dia membuka ruang satu industri yang besar untuk syarikat-syarikat bisnes-bisnes jadi supporting industri kepada industri ESG ni. Sebab perlu ada companies untuk buat all these services to support the bigger ESG industry. Contoh dia macam saya balik ke Terengganu, the business of the company yang dekat Terengganu tu, they are doing waste management services untuk Petronas, di mana mereka servis waste mercury untuk oil and gas punya industri contohnya lah. Okey. Berbalik kepada indikator bursa tadi tu, jadi Bursa Malaysia ada dua types of indicator ataupun kata orang evidence dia nak tengok. Satu tu dia panggil common indicators. Maksud dia, tak kisah you industri macam mana pun, you still kena melaporkan indikator-indikator ni lah. Contoh satunya ialah anti-corruption. Jadi anti-corruption ni memang you kena laporkan. Tak kisahlah you oil and gas ke, construction dan sebagainya, you kena laporkan. Keduanya, macam mana you deal dengan you punya community dengan society. Contoh. Ketiga, macam mana you handle diversity dalam you punya organisasi. Keempat, macam mana you handle you punya penggunaan ataupun penjimatan tenaga. Lima, occupational health and safety contoh dia. Enam, labor practice. Tujuh, you punya supply chain management. And then 8 ada data privacy and security. 9, 10 water dengan waste. 11 ialah emission.
Ini memang common indicators. All syarikat kena melaporkan. Dan kita boleh nampak dekat emission tadi tu kat bawah tu ada skop 1, skop 2, skop 3. In terms of greenhouse gas emission ataupun carbon punya emission. Okay. This is bursa punya requirement for industry specific. Jadi contoh dia macam biodiversity, perhutanan, wildlife dan sebagainya. Kalau you are in the construction industry, you kena laporkan. Contoh dia, kalau you are in the plantation punya industry, you kena melaporkan. Okey. Walau bagaimanapun, kalau katakan you are not in the industry, tapi kalau you nak melaporkan materiality that is not affected by you, boleh, tak ada masalah. Kan? If you do that, maksud dia you masuk dalam kategori best practice lah. So you advance lah in terms of you punya pelaporan. So kita boleh nampak kat sini for consumer punya products, you kena disclose you punya health and safety, you punya product responsibility, material dan sebagainya apa semualah. So dia ada common indicators dan dia ada industry specific punya indicators. Okay. Jadi ini untuk menjawab soalan puan tadi yang kedua, di mana tentang carbon punya emission tadi itu ataupun greenhouse gas emission. Okay. So this is where it will affect, dia akan melibatkan semua syarikat-syarikat lah. Sebab apa yang penting dalam pelaporan ESG ini ialah syarikat-syarikat yang berdaftar dengan bursa ni, mereka perlu melaporkan jumlah pelepasan gas karbon ataupun gas rumah hijau mereka. Dan pelepasan ni mereka dikategorikan kepada 3 skop, iaitu skop 1 iaitu direct emission, skop 2 dan skop 3 iaitu indirect emission. Okey. Jadi apakah skop 1 iaitu direct emission? Skop 1 direct emission ni ialah skop-skop di mana pihak organisasi tu dia boleh kawal, dia boleh kontrol sendiri. Contoh dia, tutup lampu. That is something all companies dia boleh kontrol. Dia boleh buat polisi. Tetapkan suhu aircon 24 degrees, jangan lebih. So those are all things yang dia boleh kontrol lah. Tak ada masalah. Dari segi penggunaan tenaga dia. Okey. Skop 2 ialah indirect emission. Maksud dia, where do they purchase diorang punya electricity ataupun tenaga? Okey. Adakah dia purchase daripada TMB yang gunakan arang batu? Ataupun adakah dia beli TNB punya green energy yang TNB salurkan daripada solar farm? Contoh dia. Ataupun adakah syarikat tu dia menggunakan solar yang dipasang atas bumbung dia sendiri? Jadi ini skop 2, indirect emission. Okey, contoh dia lah. Skop 3 ialah indirect emission. This is where di mana datang daripada mereka punya vendor dan supply chain. Jadi saya ulangi lagi sekali, skop 3 ni penting kepada all these big public sector company because these are all the emission yang datang daripada dia punya vendor dan supply chain. Siapakah vendor dan supply chain dia? Syarikat-syarikat yang bukan berdaftar di bursa. Ini syarikat-syarikat yang supply catering, buat logistik untuk all these big company. So all the micro, all the small, all the medium punya enterprise yang vendor ataupun supply chain to all these big companies terlibat. Okay. Jadi macam big companies macam Petronas dan sebagainya, diorang dah start, dah mula on board diorang punya supply chain and vendor for this scope 3. Jadi banyak sekarang syarikat-syarikat yang kecil, mereka memang perlu mula. Sebab kalau tidak nanti kebarangkalian untuk mereka perbaharui mereka punya pendaftaran dengan syarikat-syarikat besar ni tak lepas.
Because nanti all these big companies ni akan keluarkan satu questionnaire ataupun satu dokumen. Please show you punya evidence ataupun you punya report mengatakan bahawa that you dah comply for ESG compliance. Jadi kalau katakan masa tu syarikat-syarikat ni tak dapat provide that disclosure ataupun that report, your business will be affected. Okey. Itu satu contoh lah. Contoh keduanya daripada pihak bank. Sebab sekarang bank negara dan semua bank-bank lain, mereka pun tengah giat untuk make sure siapa-siapa syarikat yang nak buat pinjaman perlu ada minimum ESG punya compliance. Kalau tak ada, the bank will not lend to you. Very simple. And now, a lot of banks, dia nak juga ESG compliance because dia tahu if syarikat tu ada ESG compliance, risiko pinjaman tu rendah. Sebab kan tadi kita tengok one of the pillar of ESG ialah risk management. Risk management and governance dan sebagainya. Jadi dia know that, if I give out loan kepada syarikat-syarikat yang ada ESG compliant, therefore the probability kebarangkalian syarikat-syarikat ni untuk bayar tinggi. Dia tak ada NPL dan sebagainya semua. Jadi kita boleh faham scope mission dan sebagainya. Satu lagi reason kenapa kebanyakan syarikat-syarikat ni tengah panas sekarang ni sebab tahun depan kerajaan telah announce cukai karbon 2026 yang akan dikenakan kepada dua industri dahulu, iaitu industri tenaga serta industri besi dan keluli. Jadi kalau kita tengok industri tenaga dan industri besi dan keluli ini boleh katakan it's two major industry di Malaysia yang akan affected dengan cukai karbon ya. Dan cukai karbon ni is related dengan carbon scope 1, scope 2, scope 3 tadi, which falls under ESG. So sekarang ni di Malaysia, it is not kata orang nice to have anymore. It is fast and becoming a business requirement. Business requirement tu maksud dia kalau you tak buat, you tak boleh be in business lah sebab it's very difficult for you lah. Okay? Alright. The last in terms of the pelaporan is macam apa saya cakap tadi lah, bursa. Okay, bursa. Di mana setiap syarikat-syarikat public listed tu, bila dia submit diorang punya sustainability reporting to bursa, bursa mengeluarkan satu scoring kepada semua syarikat-syarikat ni. Tuan-tuan perempuan boleh pergi kat bursa, boleh type green index. Semua syarikat yang berdaftar di bursa akan ada dia punya score. Daripada 0 ke 5. 5 tu best practice, 0 tu memang dia tak buat apa-apa langsung lah. Jadi this bursa punya scoring ni lagilah buat all this company ni dia kena make sure diorang punya ESG disclosure ni is good. Sebab dah ada rating yang diberi oleh bursa kepada syarikat ni. Okay. So kita move on. What is the current situation dengan most of the MSMEs di Malaysia? Okay. Berdasarkan study yang telah dibuatkan oleh World Bank dengan kerjasama daripada Securities Commission dan sebagainya, most of the SMEs ataupun MSMEs dekat Malaysia ni dari segi ESG readiness, part governance tu tak ada isu. Tapi ni based on dia punya own kata orang short sendiri punya disclosure lah. Jadi S dengan G tak ada isu. Tetapi when it comes to the E punya portion tu banyak masih lagi lemah. Jadi they have not done a lot in terms of diorang punya environmental punya disclosures ataupun practice dan sebagainya apa semua. Okay. And kita boleh nampak dekat sini contoh dia INSEF University ada satu ESG punya framework di mana tuan-tuan dan puan-puan boleh masuk daftar dan buat sendiri free of charge, tak ada apa-apa charge yang dikenakan. Dia punya link tu ada dalam dekat slide ni di mana bab planet ni you can see bottom left memang masih lagi merah. Maksud dia syarikat-syarikat mereka belum lagi ada satu policy ataupun framework how they are going to tackle orang punya
energy and water, dia punya waste, dia punya supplier punya carbon footprint, emission dan sebagainya. So masih lagi lemah di situlah. Okay. Jadi kalau tuan-tuan perempuan berminat untuk buat ESG punya pelaporan ataupun assessment dengan ISEF University ini, boleh buat. Markah dia dapat free, tetapi the report ni ada charge lah. They charge RM500 per report. Tetapi kalau perempuan sign up guna GEDS punya discount code, dapat 10% discount. Okay, so to get this report ni you have to pay, tetapi yang scoring tu is free lah. Dia akan email dekat your email lah. Okay, so I think this is my last slide. So for a company, they need to develop diorang punya roadmap untuk ESG punya ni lah. So ada beberapa fasa yang perlu syarikat-syarikat organisasi ni untuk tengok. Pertamanya, fasa pertama ialah mereka perlu memastikan bahawa everyone is on board. Because of the integration tadi tu, board member sampailah ke bawah semua on board, and they've got to start putting together dorang punya inputs daripada all dorang punya sumber-sumber lah, sources lah. Perlu ada input so that nanti ada baseline untuk data tu. Okay. Keduanya, mereka perlu tentukan, okay, kita ni industri apa? Apakah materiality yang kita kena report? What is affected to us? Okay. Yang ketiganya ialah in terms of the baseline. So this is where syarikat-syarikat ni kena buatlah dia punya ESG ke MITI tadi ataupun ESG, to look at where is dorang punya current baseline. And are we at, mungkin bahasa lagi basic, are we maybe like 30% je kan, in terms of kita punya scoring dan sebagainya semua. Keempat, mereka perlu determine dorang punya pathway ataupun goal. Kalau kita sekarang 30%, kita nak go to maybe 80%, what we have to do, how long we have to do, how much it will cost us. Contoh dia lah. Kelima ialah mereka perlu ambil all that and provide dorang punya roadmap. Roadmap syarikat on the ESG. Keenam, mereka perlu then look at dorang punya pelaporan, reporting. Okay. Ketujuh, mereka perlu then put together all diorang punya data dan sebagainya and start to analyze, because they will have to put dalam the report, disclosure dan sebagainya. Dan ke-8 tu is always constant improvement lah. Jadi setiap tahun dia kena monitor, dia kena revise balik dan sebagainya. So this is the standard punya framework roadmap development untuk all this syarikat-syarikat. Jadi dengan itu tamat dah sudah saya punya perkongsian. Jadi saya harap at least ada some basic knowledge lah untuk ESG dan sebagainya. Any question, saya open to Puan ataupun to the floor lah to ask me any question. Thank you so much. Okay. Terima kasih Dr. Muiz. Ni bukan basic sharing lagi ni. Ni macam mendalam juga penerangan daripada Dr. Muiz ni. Okay. Dr. Muiz, satu soalan yang senang Lin nak tanya. Kebanyakan daripada penerangan Dr. Muiz tadi adalah mengenai syarikat, reporting by syarikat, dan what we can expect in the future. Reporting lagi kan, and then carbon tax apa semua. So ini semua macam berkenaan dengan syarikat-syarikat ataupun like companies lah. Tapi kita ni macam individuals, macam Lin ataupun agent-agent kita, how does ESG affect us and what we can do for for this ESG? Because ESG ataupun kelestarian ni ialah satu kata orang macam apa, it's a culture, it's a budaya. Jadi kalau katakan kita nak terapkan budaya ni di tempat kerja, di tempat organisasi masing-masing, budaya ni perlu kita terapkan bermula daripada rumah. So this is very important because ESG ataupun sustainability ni starts from the individu. Yes. Jadi kita kena tengoklah bagaimana kita punya tingkah laku, behavior kita di rumah. Paling senang, how do we manage kita punya penggunaan tenaga di rumah. Okay. And that is very simple. We look at our TNB bills bulan-bulan lah.
kan. Okay, Uh, alright. uh. And from there, then kita boleh estimate kenapa bil kita tinggi compared to kita punya jiran. Kan? Kalau pakai aircon banyak, do I have to use that much aircon? Mungkin setengah family tu dia perlu sebab anak dia mungkin ada masalah kesihatan dan sebagainya apa semua lah. But if you don't Mm, need to, there is mm, something that you do lah. Keduanya macam mana penggunaan air. Saya tengok banyak alright. lagi kita di rumah dan juga di luar sana kita memang membazir air. Kan kita nampak aje dekat kedai mamak tu the tap tu air tu tak tutup betul-betul, kita biar aje kan dan sebagainya apa semualah. Yang ketiganya is how we manage kita punya waste kat rumah. Kan sebab sekarang Punya, ni sorry. how do we manage kita punya waste ataupun kita punya sampah-sampah di rumah. Kan? Ah, Sebab sekarang ni ramai tak tahu di mana kerajaan telah keluarkan satu insentif siapa beli composting punya mesin. Sekarang dia jual banyak all these composting machine. We get tax rebate daripada kerajaan as an individu. itu Jadi penting tu. Mm, jadi berdasarkan pengalaman saya, it is possible for us to go zero waste at home. Sebab banyak kita punya sampah-sampah ni is organic waste, sisa-sisa makanan dan sebagainya apa semualah. How do we even eat pun itu salah satu contoh di mana we have to ask ourselves kan. Sebab mm, kita orang Malaysia ni banyak sangat pembaziran makanan kanan. kan. Okay. Another thing that I want to touch is saya lupa tekankan tadi, kerajaan memula tahun ni mereka juga telah memperkenalkan pelepasan cukai ESG. Jadi syarikat-syarikat yang nak buat all this ESG initiative, government kasih tax exemption up to RM50,000. Jadi siapa yang nak start in terms of hantar staff pergi training kan, buat basic punya activities in terms of penambahbaikan ataupun reporting dan sebagainya pun semua, you can get up to 50,000 lah tax exemption kat situ. Untuk individual tak ada tax exemption ke, Dr. Muiz? Because ESG is business. Oh, Based on my definition itu, is a framework untuk business. okay. Untuk individu memang ada. Macam sekarang ni insentif ada on EV kan. For EV you can get tax exemption. Okay, that's For you punya composting machine, untuk renewable energy solar, government ada kasih banyak-banyak insentif sekarang ni dan sebagainya apa semua kan. So all that is meant for individu. okay. Alright. Okey, Dr. Muiz, kita telah pun hampir tamat waktu. Tinggal 3 atau 4 minit saja lagi. Sebelum berakhir, saya ingin ucapkan terima kasihlah sangat-sangat pada Dr. Muiz. Dr. Muiz memang vast experience dalam sustainability dan ESG. Thank you so much kerana share dengan kita semua. Dan terima kasih, contact number juga ada di sana. Sesiapa yang perlu lebih banyak information ataupun ingin berbincang dengan lebih lanjut lagi dengan Dr. Muiz, bolehlah contact Dr. Muiz ya. Sebagai kata penamat, Dr. Muiz, before we end the show, apakah nasihat Dr. Muiz untuk semua yang mendengar webinar ini mengenai ESG? Harapan saya agar rakan-rakan MTA dapat kongsikan lah sedikit sebanyak pengetahuan yang saya telah kongsikan tadi kepada klien masing-masing, sebab kita perlu ada more kata orang macam kesedaran ataupun awareness tentang not just ESG ni tapi juga in terms of sustainability lah. Jadi saya pun memang setiap bulan saya ada kasih perkongsian webinar ESG percuma di mana saya hebahkan dalam saya punya LinkedIn dan sebagainya apa semua. Boleh terus serta, tak ada masalah, no charge, di mana saya panggil memang pembentang-pembentang industri dan sebagainya lah untuk berkongsi specific topics on ESG. Terima kasih. Okey, terima kasih Dr. Muiz. Dan terima kasih semua yang mendengar webinar ini. Harap-harap dengan webinar ini bolehlah kita semua tahu basic mengenai ESG and sustainability dan juga apa yang kita sebagai individual boleh juga lakukan untuk support this drive ya. Okay. So terima kasih semua.